Macam mana nak buat seseorang tu jatuh hati ataupun jatuh cinta dengan kita? Yang pertama sekali, kena jadi diri sendiri. Jangan berpura-pura nak jadi orang lain sebab kejujuran tu memang sangat-sangat penting. Lagi real kita ni, lagi senang orang nak rasa selesa dengan kita. Orang akan jatuh hati pada orang yang genuine, bukan yang plastik. Yang kedua, kena jadi pendengar yang baik. Dengar dia bila dia bercakap. Bukannya cakap sambil tu pegang handphone. Bila kita beri perhatian ni kan, rasa dihargai, dia akan rasa dihormati. Bila ada perasaan dihargai ni, hati seseorang tu mula mekar. Dan juga yang ketiga, selalu berikan sesuatu yang positif lah. Sebarkan aura positif kepada orang lain. Sebagai contohnya, selalu senyum, berikan sedikit pujian yang ikhlas, dan jadilah orang yang sentiasa buat dia happy. Mudah kata, bila kita ada energi yang positif, kita ada keikhlasan dalam hati tu, benda tu yang akan membuatkan seseorang tu jatuh hati kepada diri kita. Jadi tu dia 3 tips yang insyaAllah berkesan kalau kita buat dengan baik. Yang penting jangan overthinking, okay? Kalau dah jodoh, insyaAllah tak ke mana. Good luck dan juga selamat berjaya untuk urusan jodoh ni. Tak tahu nak cari jodoh kat mana? Jom cari di Tirjana.my sekarang juga.